Masya Allah, tabarakallah. Ni kalau kau kata aku makcik juga tak tahulah. Ini macam Datin Seri. Saya ada Usahawan sensasi Datuk Seri Alif Shukri hadiahkan barang kemas kepada isterinya, Datin Seri Syahidah, dan berkongsi momen tersebut di media sosial. Menerusi hantaran tersebut, Alif Shukri memaklumkan yang dirinya sudah menyediakan RM1.5 juta untuk membeli barang kemas buat isteri. Dalam pada itu, Alif Shukri turut berseloroh mengatakan isterinya terlihat seperti seorang datin dan bukannya makcik-makcik lagi selepas memakai barang kemas seperti itu. Datin Seri ni, saya bukan makcik, ini Datin Seri. Tengok ni, Masya Allah. Ni kita beli. Ini ambil semua. Cukup tak? Cuba buat timbang dulu. Saya nak yang ini, saya nak yang ini, saya nak semua ni saya nak. Semua lah. Kau ingat aku tak ada duit ke? Aku dah standby dah 1.5 juta. Dia kena pakai lagi. Pakai jadi jangan cakap banyak. Ini terus nampak macam datin-datin. Tak nampak macam makcik-makcik. Apa yang ada cukup dah kat rumah Kak Bella? Yang kita beli ni bukannya untuk siapa. Ni untuk anak Bi juga. Bi kerja keras. Untuk saya pun tolong Bi banyak kerja. Bukan mahal pun ataupun 5 juta ni aset kita. Kalau Bi meninggal nanti ada anak kita harta. Cantiknya, Masya Allah, tabarakallah.